Dan buat julung kalinya, Minggu Merdeka diadakan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-57. Pelbagai acara diadakan sepanjang 5 hari ia berlangsung sejak 28 Ogos lalu. Bagi perkembangan lanjut, kita bersama Taha Rushdi Muhammad Nazri. Silakan Taha. Ya, Azrina, saya kini bersiaran secara langsung di halaman Tuanku Abdul Rahman, yang mana ini adalah perkampungan Sains, Teknologi dan Inovasi antara 11 perkampungan yang diadakan sempena Minggu Merdeka. Dan sepanjang 4 hari lalu, pelbagai aktiviti telah pun diadakan di perkampungan ini. Dan bagi mengetahui apakah yang menariknya sempena Hari Kebangsaan pada hari ini, bersama saya adalah Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Inovasi Malaysia, iaitu Encik Muhammad Azif. Terima kasih. Mungkin Encik Azif boleh kongsikan sikit apakah antara aktiviti yang istimewa, yang menarik diadakan kepada pengunjung hari ini? Pelbagai aktiviti dijalankan. Seperti kita lihat sekarang ni, Petro Science sedang mengadakan kuis. Kita juga ada Angkasawan Negara Major Dr. Faiz yang akan memberi ceramah. Berbagai kuis dan berbagai hadiah untuk dimenangi di perkampungan STI ini. Okay. Dan saya difahamkan juga akan ada satu aktiviti khas diadakan bagi memecah rekod dunia. Boleh terangkan sikit apa yang istimewa? Kita memecahkan rekod dunia Guinness World Record, official Guinness World Record attempt untuk memecahkan rekod selfie paling banyak dalam masa 1 jam. Rekod sekarang dipegang di Kanada dengan 421 selfie telah diambil. Kami yakin boleh memecahkan rekod itu dan membawa rekod itu kembali ke Malaysia sebagai hadiah istimewa untuk Malaysia pada Hari Merdeka ini. Dan bagaimana pula dari segi pelaksanaannya? Kami di Yayasan Inovasi Malaysia telah ada ramai petugas-petugas dan juga volunteer, juga pelbagai agensi telah bekerjasama supaya kita bersama-sama menjaga orang ramai yang datang untuk berselfie bersama-sama dengan Hazwan Noor, iaitu seorang intern di Yayasan Inovasi Malaysia daripada Politeknik Merlimau Melaka. Jadi orang ramai yang datang tu kami panggil patriot, sebab mereka ni adalah orang yang ingin menunjukkan kasih sayang kepada Malaysia. Jadi patriot ni akan datang naik ke pentas ini untuk berambil gambar bersama-sama dengan Hazwan dan turun secepat mungkin lah. Jadi kita yakin kita boleh capai lebih daripada 421 itu. Menarik, terima kasih. Dan saya difahamkan acara berkenaan akan bermula pada jam 3 petang ini. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Jalan Tar ini, ayuh ramai-ramai kita meriahkan di perkampungan Sains, Teknologi dan Inovasi. Saya kira itu saja perkembangannya. Kita kembali bersama dengan Azrina di Sri Pentas. Silakan.